apabila kita bercakap sejarah, seolah-olah sejarah bermula dengan Parlimen Suara. Sebenarnya sebelum Parlimen Suara sudah ada negeri-negeri Melayu. Kedah umpamanya antedate Melaka. Jadi sejarah Melayu ni lebih daripada 2000 tahun. Kalau kita baca dalam buku-buku barat, dia sebut Malaya ini sebagai the Golden Chersonese, bermakna bahawa inilah negara yang kaya dengan emas. Jadi orang sudah kenal negara ini lebih awal, tetapi percubaan nak buat berkali-kali, nak padam nama Melayu kepada Semenanjung ini, dan kita harap orang Melayu, kepimpinan Melayu akan bertahan. Tapi kadang-kadang kepimpinan Melayu sudah terikat dengan sokongan lain, mereka pun menurut pihak lain.